Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لله القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد
أما بعد أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, Khalid ingin menyuruh diri sendiri dan kepada para hadirin sekalian agar sentiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunaikanlah segala suruhan-Nya dan tinggalkanlah segala larangan. Seruan kepada kita semua juga agar bersama-sama memastikan Jumat ini adalah Jumat yang terbaik dalam bersumpah amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimbar pada hari ini ingin menyampaikan khutbah yang bertajuk Hari Arafah, Ibrah untuk bermuhasabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ashr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang Dia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuan-Nya akan segala yang kamu kerjakan. Sidang jemaat yang dikasihi Allah, Hari Arafah merupakan antara hari yang paling agung dalam Islam. Ia bukan sekadar hari utama dalam ibadah haji, tetapi juga hari untuk bermuhasabah bagi seluruh umat Islam. Pada hari ini, para jemaah haji akan berhimpun di padang Arafah untuk memohon ampun dan menyatakan penyerahan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud tidak ada satu hari yang lebih banyak dibebaskan hamba-Nya daripada api neraka melainkan pada hari Arafah. Hadis riwayat Muslim. Sedang Jumat-Jumat yang diridai Allah, 3 perkara penting yang ingin disampaikan pada hari ini terkait dengan ibrah yang pada hari Arafah adalah seperti berikut. Pertama, Arafah sebagai hari muhasabah, kepayaan yang dilalui dan kesabaran dalam menunaikan ibadah haji akan lebih teruji apabila semua berhimpun di hari Arafah. Pada 1400 tahun hijrah yang dahulu, Nabi SAW pernah menyampaikan khutbah terakhir yang intipatinya menyentuh seluruh manusia, keadilan dan kesatuan umat. Maka dengan itu, hari Arafah mengajar kita untuk menilai semula kehidupan duniawi. Apakah kita telah laksanakan amanah sebagai hamba yang khalifah Allah? Soalan yang diwajibkan ke atas ini, adakah kita menjaganya? Amanah kerja, hubungan sesama manusia, dan tanggung jawab terhadap masyarakat, sejauh manakah kita mengamalkan? Tepuklah dada dan tanya kepada diri kita semua. Dewasa ini dalam suasana keadaan dunia penuh pencemaran moral, rasuah, fitnah, dan ketidakadilan, hari Arafah membawa satu ibrah besar yang harus kita ambil peduli. Kita perlu kembali kepada nilai takwa, kejujuran, dan integriti dalam setiap aspek kehidupan. Sama ada kita sebagai pekerja, peniaga, pemimpin ataupun ahli keluarga. Jemaah-jemaah yang dirahmati, ibrah kedua, peluang mendekatkan diri dan memperbaiki hubungan. Hari Arafah juga adalah hari untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Antara cara terbaik mendekatkan diri dan menjaga hubungan ini adalah dengan memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan kita. Apabila
riwayat At-Tirmizi. Hadis hasan. Oleh itu, ambillah peluang ini kita perbanyakkan berdoa. Bukan saja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk ahli keluarga, jiran tetangga, masyarakat, dan umat Islam seluruh. Hal ini karena mendoakan orang lain juga akan mendekatkan diri kita dalam bersikap kasih sayang sesama manusia dan memperbaiki hubungan sesama saudara kita. Sidang Jumat yang dikasih, perkara ketiga yang menjadi ibrah hari Arafah adalah Arafah dan nilai integritas dalam kehidupan hari ini. Oleh kerana mengejar kehidupan dunia, ramai dalam kalangan kita yang terjebak dalam penipuan, ketirisan, perkhianatan amanah, baik di tempat kerja, rumah tangga, atau institusi masyarakat. Maka dengan itu, hari Arafah seharusnya menyedarkan kita semua bahawa kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waqifuhum innahum mas'ulun. Sallallahu alaihi. Maksudnya, dan tahanlah mereka yang ini tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan disoal. Begitulah hakikat yang kita semua akan hadapi suatu ketika nanti. Perhimpunan di hari Arafah juga merupakan gambaran awal perhimpunan kita di padang masyarakat yang membiasakan di masyarakat kita akan dihisap dan diperhitungkan setiap perkara yang telah kita lakukan semasa di dunia ini. Menyimpul khutbah minggu ini, hari Arafah adalah satu hari yang istimewa, sebagaimana bulan Zulhijjah yang mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Sebagai umat Islam, kita harus berebut peluang dan kesempatan ini agar kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. Marilah bersama kita berusaha menjadikan hari Arafah sebagai titik permulaan untuk berubah daripada yang tidak baik kepada perkara yang baik, seterusnya daripada berikan yang baik ke berikan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma afiru min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahu alazim. Maksudnya, selain dari itu, hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah, tempat bertolaknya orang ramai, dan beristighfarlah kamu kepada Allah dengan memohon ampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين يا معفق الضالين ووفقنا بطاعتك أجمعين وتوب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على النبي الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك
حميد مجيد. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلام والسكينة والصحة والدائمة على ملكنا وأولياء معهم نسل وذكاء الهداية من فتوانهم. وكذلك على فخامة رئيس العالم Tuhan yang terutama yang berketua Nabi Sabah. Waj'al lahum hadhihi al-baldah wa sa'ira biladil muslimin aminatan mutma'innah innaka ra'ufur rahim. Allahumma irfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa min buldan muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkanlah saudara kami yang dizalimi di bumi Barat Palestin. Kasihani dan limpahkan rahmat-Mu atas mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang keji. Jadikanlah kami dari keturunan kami orang-orang yang istiqamah, mendirikan sholat secara berjemaah, menunaikan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau ridhai. Sesungguhnya hanya kepada-Mu doa ya Allah dapat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum وسلوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.